Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit PPIM SMK Senrondang ingin menunjukkan 4 jenis ikatan. Ikatan manuk. Pertama sekali, lilitkan tali pada kayu sebelah pendek sebelah panjang. Yang pendek lilitkan sekali lagi. Akhir sekali, masukkan ke dalam ni dan ketatkan. Fungsinya adalah sebagai ikatan permulaan dan pengakhiran. Saya akan tunjukkan tapas silang. Pangkal X, gunakan sipu tambat sebagai pemulai kata silang. Lilitkan tali sebanyak 3 kali. Lilitkan persilangan ini sebanyak 3 kali juga. Ujikan persilangan sebanyak 3 kali. Gunakan sipu pangkah sebagai kunci. Fungsinya adalah untuk mengukuhkan struktur binaan. Seterusnya, saya akan buat ikatan lilit dua simpul. Pertama, kita letak dan kita pusing 2 kali. Jadi macam ni. Lalu yang pendek letak atas yang panjang dan masukkan dari bawah dan keluarkan. Kita tarik sikit ke belakang macam ni. Dan yang pendek ni kita letak atas yang panjang ni dan kita masukkan dari bawah dan keluarkan dan tarik sampai habis. Dan jadi macam ni. Fungsinya untuk mengikat hujung tali pada objek yang pegel. Akhir sekali, saya akan menunjukkan ikatan simpul balak. Pertama, masukkan tali sebelah pendek dan sebelah panjang. Tali yang pendek letakkan di bawah tali yang panjang. Seterusnya, lilitkan tali yang pendek pada tali yang pendek sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Seterusnya, tarik. Fungsi tali ikatan ini adalah untuk mengikat objek berbentuk silinder. Sekian, terima kasih.